Betul ke suri rumah, duduk rumah mengangkang je? Kita tengok apa yang aku buat hari ni. Baju jemur. Astaga, kau tengoklah aku tengah buat apa tu. Pagi-pagi buta lagi. Dah keluar jemur baju. Gelap-gelap lagi ni. Tu, nampak? Tengok. Baju ni aku terpaksalah perah sebab mesin basuh dekat rumah aku ni rosak. Jadi nak tak nak kenalah rajin perah. Nampak tu? Baju anak, baju bapak. Aku dah ada 2 orang anak. Bapak dia jemur awal malam tadi dia jemur. Betul. Rajin, kena rajin lah. Tak nak bagi bau busuk kan baju. Tengok tu masuk kat rumah. Dah siap jemur baju. Apa pula buat ni? Kemas-kemas. Kejap lagi nak jaga air pula. Siap dah air. Sapu sampah pula. Sapu sampah. Sapu, jangan tak sapu. Kau tengoklah aku sapu sampah. Macam robot dah. Penat tau. Nampak tu Siapalah yang cakap duduk rumah tak penat? Duduk rumah penat tau. Jaga anak, sebaju, pinggan mangkuk, masak lagi. Nampak tu kemas-kemas. Ni rutin harian. Anak tak demam, tak sakit, tak apalah. Relax lah juga. Tapi kalau anak sakit kak, mana nak tahu relaxnya? Nak tidur pun tak sempat. Puang kan? Mami nak pergi beli barang sekejap. Laki aku suruh pergi kedai beli barang nak makan. Lauk. Okey. Kita perfume. Ini perfume KSS. Yang brand KJ ni. Panggil tau. Aku suka bau yang Zamrud. Kalau pergi jalan-jalan ke aku sorang-sorang, aku pakai Zamrud. Sebab Zamrud ni dia punya wangi tu wangi untuk jantan. Tapi kalau Nilam punya dia wangi lelaki perempuan boleh pakai. Nampak? Okey, dia wangi. Tu ya, macam tu. Okey, tengok cermin pula. Betul-betul kan apa yang patut. Tengok-tengok dulu. Siap. Siap dah. Keluar. Siapa tu Alamak, ada penunggu lah. Dah bangkit pula.